Okay guys, HTC dia ada keluarkan satu lagi earbud design terbaru siap ada display dia punya body casing ni. Kita akan browsing, kita akan tengok dia punya quality dia. Dekat sini dia ada dia punya manual dia, basic operation dia. Dapat satu dia punya user manual. Korang boleh link dengan korang punya application dekat handphone. Just scan je dia punya QR ni. Okay, dekat sini dia ada bagi dia punya lanyard jenis rubber getah dengan satu charger cable type C. Nampak memang cantik. Kita buka dulu. Okay, dekat sini ada button start tau. Kita tekan. Okay, nampak tu HTC. Siap ada jam guys. Untuk dia punya earbud ni sebelah belakang korang boleh keluarkan dia. Nampak tu memang cantik. Kiri satu, kanan satu. Untuk dia punya ni bukan biasa-biasa gang. Korang boleh tukar dia punya wallpaper berfungsi sebagai jam Korang nak play music dekat sini boleh. Just touch je kat sini, cakap dia automatic akan translate. Macam-macam preset korang boleh set up kat sini. So kalau korang jenis yang tak suka pakai jam, bawa je earbud ni. Untuk dia punya design earbud ni jenis macam ni dia bukan jenis yang bergetah. So bila korang sangkutkan dekat korang punya telinga ni, dia tak akan terasa sakit. Bila korang pakai jenis macam ni, still boleh bersembang dengan kawan Sebab apa, dia bukan jenis getah, dia tak sumbat dalam telinga korang Kita akan cuba translate English to Chinese Hello, how are you? 你好吗？ What are you doing? 你在干什么？ Nampak tu, dia automatic translate dalam bahasa Chinese. Lepas tu, dekat sini pun dia ada display dia ni. So, dua fungsi Dekat sini dia ada display, dekat handphone korang pun ada. Dari segi quality sound dia pun memang cantik Dia punya sound padu, siap ada bass lagi. Yang best sekali untuk geng-geng yang travel kan, dia ada macam-macam bahasa kat sini. Satu dunia punya bahasa guys untuk korang translate. Kalau korang minat dengan earbud ni daripada HTC ni, aku sediakan link kat bawah.